Okay, hari ni aku nak share korang satu swing arm daripada Magic Boy yang aku pasang dekat motor Honda RS V2 single cam aku ni. Okay, sebelum aku nak tunjuk korang, untuk model yang aku pakai ni boleh pakai dekat RS V1, V2 dan juga RSX Winner. Semua boleh pakai, tak ada masalah. Yang ini tambah 2 inci tambah 2 inci. Dan yang paling peliknya, aku tengok warna dia ni agak special. Kenapa? Okay, kejap lagi aku review motor aku. Warna dia ni ada biru-biru sikit. Nampak? Ni aku dah siap pasang lah, sebab swing arm ni pasang tak susah. Okay, jadi korang tengok sini warna dia. Dia bukan titanium, dia bukan warna silver. Dia ada kebiruan sikit-sikit halus lah. Nampak tu Magic Boy. Dan cutting dia pun mantap. Okay, yang ini tambah 2 inci Tebal dia pun cantik. Tengok finishing dia, welding dia. Nampak? Welding dia kemas Aku boleh cakap ini antara swing arm yang korang boleh belilah. Siap dengan tapak untuk korang letak cover rantai. Dia datang dah siap dah dengan getah pelapik rantai ni. Tengok tu dia punya rubber kuning tu. Aku nak matchkan dengan colour cover set aku ni, biru butterfly ni. Okay, dia ada biru-biru cair sikit. Motor ni sekarang spek dia, engine yang ada kat sini 82mm, jack 13. So atas bawah 26 lah. Okay, yang ini engine ni casing dia lain. Okay, dia dah lebih tinggi dah tapak spacer dia. Block radio 82. Okay, sleeve ni pun dah tebal lah 91. Panjang block. Okay, ni kita tambah lagi tebal, nampak? Ni tebal. Dah buat mold dia lebih tebal. Okay, total body size 45mm. Alright. Engine masih lagi engine RS K56. Nampak? So kita tak jalan coolant juga kat sini. Okay, start tak payung korang sebab dia ganas sangat. Aku pun takut. Tak dapat nak hidup kan. Sebab tadi sebelum buat video masa race dia hidup. So ni tak hidup. Mungkin bateri dia dah kong lah. Memang dah kong lah. Okay, dia perlukan bateri lebih besar lah.